So guys, ini ialah Amgras Mag Power 825 wireless magnetic power bank. Dari segi dia kapasiti dia 1000 mAh. Dia ada dua cara nak charge actually. Bukan sekadar wireless charging yang boleh maksimum 15 watt. Korang boleh guna secara wired dengan dapat maksimum 22.5 watt. Korang akan dapat kabel USB-C ke USB-A. Dan ini dia punya power bank. User manual. Ini dia punya power bank. Ini design dia agak sleek Dia punya ketebalan just nice. Size power bank ni macam size wallet lah. So Type-C port kat bawah sini untuk charge input dan juga output. Untuk korang charge ke power bank ni dan juga charge keluar. LED light indicator untuk tentukan dia punya battery capacity. So nak charge, dekatkan saja. Kita lekat dengan cukup cantik. Okay, dia dah charge. So kalau korang tak nak guna secara wireless, boleh guna secara wire. Cucuk ke dia punya Type-C port kat bawah sini dan chargekan saja. Okay, dan satu lagi cara ialah boleh charge dua device serentak. Satu korang charge pakai wireless charger MagSafe. Dan satu lagi korang pakai kabel cucuk ke dia punya port ni dan cucuk ke device satu lagi. So sekarang ni dua-dua tengah charge. Jadi guys, kalau korang berkenan nak dapatkan power bank daripada Amgras ni, boleh dapatkan sekarang.